Assalamualaikum dan selamat petang petang Sabtu. Okey. So hari ni aku ada ride ke Melaka. Ngopi di laut bersama grup Reebok. Dan aku akan bergerak daripada Puncak Alam ni dengan Jeff. Ada satu kawan aku duduk di Alam Jaya. Dan ada lagi 2 orang member kita akan tunggu di Petronas Federal di Subang Jaya lah. Okey. Dan RV pertama kita akan RV kedua kita di Sungai Besi lah, Plaza Tol Sungai Besi sebelum dekat Shell tu depan tu. Okey, so jom follow aku hari ni. Kita ke Melaka guys. Aku dah sampai di Grandor Lab. Sekarang aku tengah tunggu Jeffrey lah. Dia kata pukul 3 minit. Tapi cuaca nak hujan lah guys. Aku rasa aku kena simpan lah aku punya kamera dengan phone ni. Nanti kalau dah sampai Sungai Besi ke, dah sampai RV mana-mana yang dah tak hujan, aku akan on balik aku punya kamera Alright. Alhamdulillah, kita dah sampai di Shell Sungai Besi Ken Haris nak isi minyak lah kot. So kita layan dulu Haris isi minyak. Jet mana? Jet dengan tu. Oh, ni kencing tak? Okay, kita kencing dulu. Ramai lah kot yang sampai. Lah kita oh ni geng-geng ladies bikers lah. Kita parking sini lah. Okay, kita parking dulu sini. Okay, so nanti nak gerak kita update lah. Yang ni satu. Okay. Diorang nak pergi Sendayan. Alamak, ada ni lah. Okay, so kita dah bersedia untuk bergerak. Tapi cuaca agak mendung lah, Haris. Harap kalau perjalanan tak hujan lah. Kalau hujan kena tutup sekejap lah menetang-menetang ni. Bahaya. Baik. Dia pancung macam tu ke? Kau belakang kawan dia tu, kawan dia. Belakang tu kawan dia. Haris tu. So kita bergerak jam 4.54 lah. So nanti kita akan regroup di RNR Senawang. Lepas tu katanya kita akan exit Pedas Linggih. Mungkin kita ikut jalan lama lah kot, sampai ke kedai ngopi di laut tu. So, motor pun tak berapa banyak lah hari ni. Lebih kurang dalam, aku rasa dalam 20-30 biji je lah. Mana Haris depan jauhnya Haris. Situ. Epul depan dah Epul. Ni lah, depan dengan jet ni kat belakang ni. Jauh sangat. Tapi depan tu macam mendung lah. Okay, harap-harap tak hujan lah. Aku dah sejuk dah ni. Kita potong Apple je. Ya, chip kita. Tunjuk. Apple Bahari. Jangan campur Malaysia. Warna hijau depan kita sekali warna hijau. Baru dapat on balik aku punya kamera.
So sekarang kita dekat R&R Senawang. Tadi hujan daripada Sungai Besi. Dan okay. Agak ramai jugalah. Dah us. Okay, so sekarang kita dah bergerak lah. So next kita akan keluar di exit Pedas Linggi. Mungkin kita akan ikut jalan lama sampai ke Pekalan Balak hari. Kita punya tempat nak minum ni. Betul. Bukan. Kuala Sungai Baru. Kuala Sungai Baru, Melaka, betul. Kuala Dia Sungai kedai Baru dia kampung. Dah ingat. Kampung ke Kuala lah. So kedai dia tepi laut. So kita akan ikut jalan lama Pedas Linggi. So nanti dekat exit Pedas Linggi tu akan ada satu fotografer tunggu. So dia nak payung gambar kot. So sekarang kita dah masuk jalan lama kalau tengok kat side mirror aku ni, belakang ni ada lebih kurang 10-15 biji lah. So kita menyusuri jalan lama lah menuju ke Melaka. So kalau ikutkan signboard tadi, lagi lebih kurang 50 batu lah. 50 kilo, sorry 50 kilometer. Oi, goyang. Lori kita layan corner dulu. Dah sedap corner dia. Lain corner saya punya video kena ada. Ada ni. Ada. Ya ada. Oh, terima kasih Abang Don. Depan ada lori. Jap mana jap belakang kau. Jap di belakang. Okay, dah clear orang potong hati-hati Apa nama tempat tu? Saya search. Ngopi di laut. D tu D tau, bukan D. Dia D je. Okay, so Haris akan waste lah. Sebab tadi ada simpang 3 tu, kita confuse lah. Kanan pergi PD dengan Linggi, kiri pergi Melaka. So kita ambil Melaka lah. Cumanya takut salah simpang lah. Mungkin takut belah sana pun boleh pergi Melaka ke apa kan. Okay, dah boleh potong kan lori? Dah penuh dah balik belakang. Tapi tunggu clear sikit lah. Okay, line clear. Clear. Alright. Kita dah masuk negeri Melaka, sempadan negeri Melaka. So lubuk Cina lah. Okay, so roundabout ni kita akan ikut pukul. Tak apa, abang tunggu. Masuk dulu. Abang tunggu. Okay, so tu ada grup yang last tadi tu. So kita dah sampai di Pekan Kuala Baru. Okay. So slowly lah. Boleh ke? Boleh. Go. Okay. Oh, santai ya pekan ni Ni terus je. Sabar, biar dia orang pergi dulu. Berada atlet ni laju kat dia. Yang kecil tu Apa, kita slow. Abang Jack belakang kan? Abang Jack belakang macam tak ada Oh, dah Zack ada Zack. Oh, Zack ada. Zack tak ada. Ada kat belakang kita.
Bagi dia orang jalan dulu, abang duduk satu line, abang depan. Okey. Bagi dia orang jalan dulu, tak apa, kita tak apa. Oh, Jack tak ada lah. Oh, Jack kat depan. Ni abang Zack. Kita ikut abang Zack ni lah. Okey. Nanti tanya dia, roller ngam tak? dia cari kat mana? Dia cari kat Ijan ke? Tak tahu, dia kata UT garage. Oh, UT garage. Tu siapa Timmy pun ada kita kan, Timmy. Tapi dia V1 V1. Oh, kereta. Kanan. Oh, ada homestay ni. Oh. Aduh, benar. 1.5 kilo, 1.4 kilo sampai. Oh, okey. Cepat. Ucapan. Nak sampai. Okey, so kita dah nak sampai ni kopi di laut. Lagi berapa meter? 500 meter. 500 meter. Tapi mana laut ya? Laut belah kiri. Belah kiri? Macam buka je. Dia dalam sikit. Dia terlindung. So kita dah nak hampir sampai lah. Baguslah. Kita sampai sebelum malam. So boleh lah. Sini. Oh. Mana? Asal dia orang terus? Wow. Asal dia orang terus? Tahu? Sini. Pusing. Betul lah. Asal dia orang terus? Di Santai Homestay. Alamak. Sini. Di kafe tu Pantai di kafe Bukan. Dia ngopi di laut. Ngopi di laut lah. Ngopi di laut bang. Okey, Arif pergi ambil orang je. Ke tempat lain. Sini lah belakang tu lah bang. Nampak ada cari lampu tu. Signboard pun tak ada kat depan tu tadi. Betul lah sini. Ramai ni. Kau terkejut ni. Okey. Ramai yang terlepas. Ada 5-6 biji lepas lah. Awak belakang sekali? Awak belakang sekali ni. Sebab awak tunggu kat roundabout dia. Ada yang sesat. Roundabout kecil tu. Dia orang masuk jalan kiri. Panggil balik. Awak jadi marshal hari ni. Kena bayar ni. Tak. Ada dekat 7-8 biji tu sesat tu. Arif nak pergi ambil tu. Siapa lagi yang tu? Saya budak-budak yang first time join ke apa tu. Tak boleh, awak lapar ni makan dulu. Okey, so kita makan dulu. Dah sampai. Ada yang sesat tu Arif pergi ambil lah. Sekejap lagi kita sambung tengok suasana kat dalam ni macam mana. Okay, so kita dah sampai di Ngopi di Laut. Betul bang nama kedai ni? Nama dia Kopi di Laut. Kopi di Laut. Baik laut dia bang. Boleh mandi bang? Boleh mandi? Boleh. Tapi air pasang lah. Oh, dia pasang petang. Air siap, air surut. Ini air surut. Tak sedap. Pagi cantik lah. Tak best nak mandi air surut. Pagi best lah pagi. Tu air pasang lah. First time datang ni tak tahu pula ada tersorok kat dalam ni. Ada. Datang lah. Tutup ke apa? Tutup. Ini kalau air cuti air Selasa tutup. Pukul berapa? Last? 10. Tutup. 12. Oh, lambat. Sabtuan. Okey. Right. Oh, mana? Order dekat sini Macam mana nak order ni? Ni Arif. Ni Arif. Slow lah. Mana duit? Jalan slow. Pok baik. Baik ya. Ini Pok nak bercipon ni. Laut dia boleh mandi Mandi ya. Cantik tempat dia. Ni selat ni, selat Hormuz. Selat Melaka. Okay, so kita dah sampai. Ngopi di laut lah. Tapi nak order tu panjang tu, lapar ni. Right, kita lepak-lepak dulu lah. Sekejap lagi kita shoot. Tu banyak kapal tu. Okay, so kita order dulu. Sekejap lagi kita sambung. Haris mana Haris? Ada. Betul laju ni Faizal welding ni. Okey, Faizal okey. Okey, bawa balik lah. Haris. Okay, so kita order dulu lah. Haris dia tak boleh lapar lah, dia gastrik.
Ni ada menu ada. Apa tu bau-bau? Tambah je. Ramai yang orang tu. Dah itu ni. Buat je lah. Nasi goreng. Minum. Okay, ni dia punya bin Dia pakai caramel medium dark roast. Sampai ada. Okay, so kita pun dah selesai makan. Jeb makan apa tadi, Jeb? Ramen. Haris? Haris makan apa? Makan nasi goreng seafood. Tepat tepi laut. Tepi laut lah. Kak makan apa, Kak? Nasi goreng seafood juga. Jangan tekan. Release. Dengan roti awal. Kita next ke masjid. Masjid berkata lah. Alam ni? Alam Budiman. So kita nak solat dulu baru mungkin kita ke PD lepas ni. Maybe kena yang taufu. Apa? Tahu ubah ke yang tahu? Okay, so kita on the bike dulu lah. Okay, on the bike. Alright, nanti sambung. Okay, so kita dah settle makan di ngopi di laut. So hari ni tak dapat tengok sunset sebab cuaca pun mendung daripada petang tadi. So sekarang kita nak ke masjid. Sana ke tak? Kita nak solat dulu masjid. So lepas masjid baru kita decide lah kita nak PD ke, nak balik terus ke. Rasa masjid je terus sana tak? Jom. Okay, jom. Ikut dia orang ke arah sana. Ramai juga air dah pasang dah. Abang pasal tak abang belah kanan tadi tu? Belah kanan mana? Tadi? Kenapa dengan abang tu? Open! Ni ada kampung mas Cina pula sini satu. Berdating. Wow. Okay, so kita bergerak ke masjid lah. Dekat je masjid dia. Ya ke? Perut pun dah kenyang. Kopi pun dah minum 2 cawan tadi. Sini je. Hilang lah ngantuk sikit. Dah masuk lah masjid? Belum, bukan. Ada kereta ni. Alamak, kereta. Orang kampung kot. Okay. Banyak juga kereta masuk. Ya, nak makan situ lah tu. Makan situ di laut. Rumah. Waktu dia makan waktu kita booking punya habis tu. Habis time kita Yalah. Okay, so masjid dekat sini je. Muat ke masjid? Muat. Kita solat luar Okay. Padahal kat mana? Ni dekat belakang box. Ni. So aku off dulu lah. Kita nak solat dulu. So nanti dah nak balik ke apa aku sambung.